kalimah orang kata apa? Muqatta'ah. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Okay, yang ni huruf apa? Sod. Barakat. Sod 6. 6. Isikan dia sadun. Sod Sad. tu tak? Ha. Sad. Soda. Seorang, seorang-seorang. Okey, Okey. seorang-seorang. Tadi ada orang tanya, qalqalah ke tu? Betul tak? Okey. Salah. Jadi kita tengok sini. Okey. Salah satu daripada huruf muqatta'ah ni kita kena tengok betul-betul. Dia bukan sekadar huruf saja, tapi dia juga terikat pada hukum tajwid dia. Dia terletak, dia ada terikat juga dengan hukum tajwid. So penting kita kena perhatikan. Tulis itu. Dalam muqatta'ah juga, huruf muqatta'ah juga terikat pada hukum tajwid dia. Ustaz akan beritahu lagi. Kita tengok sama-sama. Dia ada lagi beberapa tempat yang Ustaz nak tunjuk kepada anda semua. So tak apa, kita dah selesai untuk sad ni. Sad. Qalqalah dia. Sebab kita matikan huruf dal tu, sebab kita berhenti kat situ kan, betul tak? Biasanya lepas huruf muqatta'ah tu dia akan ada waqaf. Sama ada waqaf ayat ataupun waqaf sad lam ya ke atau qaf lam ya. Waqaf yang disuruh berhenti. Sebab memang kebanyakannya selepas muqatta'ah tu cantiknya berhenti. Kalau tanya Ustaz, muqatta'ah masuk muqatta'ah tu apa Ustaz? Masuk alif lam mim tu. Dia banyak bahasa. Okey, sekarang kita Ustaz akan masukkan pula. Apa maksud Ustaz tadi? Ustaz kata kena perhatikan tajwid, betul tak? Kena perhatikan dalam muqatta'ah ni ada tajwid. Okey, tak apa. Ustaz akan terangkan dulu yang terakhir ni, slide yang terakhir, iaitu mad lazim harfi ni. Okey, Ustaz akan terangkan ni dulu. Nanti kita akan tengok all together. Kita akan masukkan semua sekali tajwid tu. Okey? Alright. Sekarang ni kita tengok sama-sama, perhatikan betul-betul, cuba fokus 100%. Okey, kat sini ada mad lazim harfi. Mad lazim harfi ni dia terbahagi pada dua. Dia pecahan dua lah maknanya. Mad lazim harfi tajuk besar dia, bawah dia ada dua. Okey. Yang pertama mad lazim harfi musaqqal. Ni musaqqal. Okey. Lepas tu musaqqal ni apa? Kita tengok sama-sama. Mad lazim. Okey. Mad lazim maksudnya maksudnya panjang, maksudnya panjang. Panjang, mad kan panjang kan? Panjang, betul tak? Okey. Lepas tu lazim ni apa? Lazim ni maksudnya kebiasaan. Kau kata melazimkan. Mana kebiasaan, yang biasa. Yang normalnya, okey? Yang selalu. Okey, yang lazim. Lepas tu harfi maksudnya huruf lah. Huruf. Harfi maksudnya huruf. Kemudian musaqqal. Musaqqal maksud dia ialah ya, betul, berat. Berat Maksudnya berat. Okey. Kerana dia berat kerana idgham. Kenapa Berat. dikatakan musaqqal? Ialah kerana ada hukum idgham. Idgham ni hukum tajwid kan? Hukum tajwid bukan? Betul. Betul kan? Idgham tu maksudnya memasukkan. Okey, maksudnya memasukkan. Okey, mari kita tengok sama-sama. Kita akan terangkan yang kedua ni. Okey. Yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, mukhaffaf. Sama juga mad lazim panjang kebiasaan huruf. Mukhaffaf maksudnya ringan. Ringan. Kenapa ringan pula Ustaz? Sebab tak ada idgham. Tu jawapan dia. Sebab tak ada idgham. Betul. Okey, kat sini mukhaffaf, musaqqal. Ni saya dah siap. Dia ringan kerana tak ada idgham. Kalau ni mukhaffaf. Tiada idgham. Kalau musaqqal tadi berat sebab ada idgham. Okey. Faham. Okey. Jadi Ustaz dah highlight kat situ, siap. Okey, kita tengok kat sini. Apa beza dia Ustaz? Daripada beza dia hukum tajwid dia. Tapi pada segi panjang pendek dia masih lagi sama lah. Dia masih lagi termasuk dalam mad lazim kan. Dibacakan dengan harakat. Panjang dan harakat sama. Tapi ada perbezaan sedikit. Kita akan tengok sama-sama. Dekat sini Ustaz akan huraikan kat atas nanti.